Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit guys. Ada sebiji kereta Myvi kat sini guys. Cuba kalau korang tengok kat bahagian sini cik. Cuba tunjuk kat sini. Di bahagian sini nampak ni. Nampak ni. Nampak ni. Nampak liki-liki minyak ni. Okey tengok Okey. So benda ni lama kelamaan dia akan menyebabkan kekurangan minyak enjin. So secara tak langsung ni nampak je. Okey, secara tak langsung guys, siapa-siapa yang ada masalah kebocoran, sikit boleh tunjuk sikit korang untuk tutorial. Andai kata korang nak cuba buka lah. So ada 3 biji skru bahagian atas, korang boleh letak di atas ni. Okey, lepas tu andai kata nak benda ni guys, ada kat bahagian bawah, nanti tengok Okey, dapat. So kita boleh buka benda ni. Yang pertama, kalau andai kata korang nak buka bahagian bawah ni, okey, soket ni. Kalau korang tak nak buka soket ni, boleh kiau atas ni Okey. Okey, tapi tetap kena buka juga. So boleh angkat kat sini. Kalau andai kata korang tak nak kerja banyak, korang nak selak sikit tepi pun tak ada masalah. Okey, dapat Cuma sekarang ni kita nak buka bah cover ni. So banyaklah benda-benda yang ada dekat sini sekarang ni. Kereta ni asalnya leaking tau. Leaking. Ada bekas minyak hitam terbakar ni. Bekas-bekas minyak hitam terbakar ni kadang-kadang lewat tukar minyak hitam lah. Okey, tak bagus lah lambat-lambat tukar minyak hitam ni. Takut dalam enjin korang berkeladak nanti. So kita nak buka bahagian sini. Okey, fokus aku buat kerja je. InsyaAllah. Kita buka plug coil dulu. Mic dia je Okey, kita buka plug coil dulu. Okey, so untuk plug coil kita dah buka. Skru dia ada saiz 10. Biasa kalau macam ni dia akan ada washer macam ni ada washer macam ni. Kalau korang takut sangat, korang letak setempat-setempat. Tak setempat sini yang buat turn macam tu. Okey, yang ni korang boleh buka juga. Yang ni pun boleh untuk skru. Yang ni pun boleh sebab nak buka keluar valve cover tau. So apa yang kena dengan dia, kalau korang nak buka boleh buka, tak ada masalah. Okey, ambil masa sikit lah untuk buka ni. Tapi kalau korang dah biasa, tak ada masalah apa benda ni. Tak susah mana pun. Yang ni kalau anda kata korang nak buka, korang selak macam ni pun boleh. Okey, cukup. Lepas tu kita boleh keluarkan plug coil Okey, kadang-kadang soket ni pecah tau, hati-hati. Soket ni pecah. Kadang-kadang dia biasa dah lama dia pecah, hati-hati lah. Kalau anda kata pecah tak boleh buat apa lah. Kalau anda kata korang takut ke, korang nak selak juga pun boleh juga. Kalau nak selak pun boleh juga. Selak je. Selak kalau korang malas nak buka pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, yang ni selak. Kalau tak boleh selak yang ni, macam tak boleh keluar ni, try lah, usahalah tekan ni lock bismillah sekali. Tarik kat sini. Kalau pecah-pecah tak boleh buat apa. Kalau cantik-cantik, kalau tak cantik tak boleh buat apa. Macam tu. So ini boleh letak kat atas. Tengok bocor ke tak. Kalau tak bocor maknanya gasket bahagian dalam kering. Dia punya plug seal. Tapi untuk kereta ni plug seal dia duduk sekali. Common 12 cik. Mampulah, tak ada pula. Tak apa, kau tunggu je cik. Common 12. Benda gigi Mana? Ada? Common ring tak boleh. Aku nak pakai yang tu. Ring. Common ring. Berdetak, ku akan menjagamu hingga akhir waktu, selama jantung ini berdetak. Walawi, betul santai kau buat kerja Cik dengar suara cik Alright, so kita ambil spana lebih kurang yang ada kat sini. So kita buka untuk ni. Sebab dia kacau. Benda-benda yang kacau, nak susahkan kerja korang selak je. Ini kabel minyak dia. Boleh buka selak dia bahagian belakang ni. Okey, settle. Okey, tu yang ni kadang-kadang dia pecah ke benda ni. Kena hati-hati lah. Okey, letak tepi dulu. Yang ni boleh korang tolak macam ni. Ni ketat sikit lah. Okey. Tak payah kiau sangat lah benda ni. Terus selak kat atas macam tu je. Okey, betul untuk wire ni dia kacau sikit tau. Kalau korang nak mudah nanti, tak nak dia melentang, korang buka je klip belakang ni. Klip untuk injektor.
Betul, klik kat sini pemegang wire. Pemegang wire pun kena buka. Okey, kat sini pun kena buka. Maknanya tangan jari korang ni kena kuat tau. Jari kalau tak kuat, macam sikit tak kuat dulu masa muda dulu, tekan klik, klik hancur tau. Tekan soket, soket hancur. Tapi dah sekejap Okey, boleh. Okey. Senang cakap pomen ni jari dia kuat tau sebenarnya. Jangan main lah cerita dia. Okey, buka. Okey, selak macam tu je. Lepas tu kat sini boleh buka. Dia ni je ni. Okey, ni maknanya korang ada ruang lah. So kalau yang ni sangkut, korang boleh buka juga lah. Soket belakang ni untuk TPS dengan idling sensor. Untuk yang ni kau kena kepak balik sikit atas, buka klip bahagian belakang bawah ni. Jangan tarik-tarik pecah-pecah, tak sedap pula buat kerja. Aku ambil leper kejap. Okey. Dia ada klip kat sini. Klip ni kadang-kadang dia agak kurang hajar sikit, tapi tak ada masalah lah kalau kena dengan gaya dia. Kalau boleh bersabarlah sikit lah. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia, kalau rasa macam dia kacau sangat kerja korang rasa susah sangat, korang buka je 10 belakang ni. So dia keluar sekali dengan bracket-bracket tu terus lah. Ni skru untuk throttle body kalau korang nak tahu. Okey. Kalau susah sangat, takut-takut kita buka nanti soket terpecah pula kan. Okey. Sebab tu kalau anda kata kau buka, kau ingat balik lah benda yang kau buka tu. Okey, dah sekarang boleh selak lah. Boleh selak. Boleh selak macam tu dah. Okey, ada 10 di belakang ni. Kejap. Ambil ni lagi. Kalau boleh spark plug jangan buka dulu. Spark plug jangan buka dulu. Takut in case ada barang-barang jatuh, nanti susah. Spark plug kalau tak tukar, tak payah buka. Kalau anda kata nak buka, biar last nanti dah pasang semua, baru buka spark plug tu. Takutlah sebab banyak skru boleh jatuh dalam ni. Okey, skru keliling boleh buka dah. Ada skru wire daripada ECU earth. Okey, pastikan nanti. Jangan lupa. Nanti takut-takut tak boleh start pula kereta, lampu check light tak ada. Okey. Alright. Bracket. Dia kalau buka okey lagi lah. Cuma pasang nanti dia tu lah, kena hati-hati. Takut gasket tu terlipat dan sebagainya lah. Ni bracket ni, bracket. Nampak cik kan? Okey gambar dia. Okey. Tapi kereta ni mudah sikit sebab dia tak ada pipe power steering dah. Kalau tak, dia ada satu pipe power steering melentang kat sini tau. Dia ada bracket belakang ni. Cuba tengok cik. Ada satu bracket belakang ni. Nampak kan? So kalau model Myvi Lucky Best ni dah senang lah kerja sikit. Lebih murah sikit lah. Maknanya boleh buat sendiri lah. Alright. Yang benda ni kalau korang nak buka pun boleh, tak nak buka pun tak apa. Tapi kalau nak buka, buka je, tak ada masalah. Okey, buka kru keliling. Tapi sebenarnya cerita selain dia buka valve cover gasket ni, ada lagi cerita lain sebenarnya. Sambil-sambil buat kerja. Sebab orang tengok video Sikit dia kata, Sikit tak buat kerja pun tak nampak buat kerja. Ada Sikit buat kerja ni. Sikit kadang-kadang ada buat kerja, memang tengah buat kerja. Sebab tu kadang-kadang korang tak nampak lama live Sikit, tak nampak video Sikit kan. Sikit tengah buat kerja tu. Okey? Sebab Sikit kalau tengah buat kerja dengan kacau. Ada yang pecah kepala sekejap lagi. Okey? Okey, dapat. So sekarang ni kalau kita tengok dah boleh lah. Boleh lah. Habis ni. So, keliling. Tengah dia 2. Habis. Kalau anda kata korang angkat, kalau tangan korang kuat ataupun gasket dah lama, biasanya longgar benda ni. Betul. Longgar. Dah ada batang sub 2 biji tengah-tengah tu. Untuk center nanti lah pemasangan. Ni gasket yang rosak tu lah. Okey, kita keluarkan. Lepas dah siap letak kat bawah, ambil satu kain, tutup dulu. Tutup dulu, kita tengok barang tak ada benda apa cantik, tutup dulu. Takutlah ada benda-benda kat sini kan. Tak boleh percaya. Mana duduk bengkel ni? Banyak tangan-tangan yang usik-usik ni lah, tutup dulu. In case ada barang-barang jatuh ke, kita nak cuci nanti, proses pemasangan tu baru kita buka, baru kita cuci-cuci. Gasket-gasket tepi-tepi tu. Kalau kita tengok pengkat enjin ni, agak kurang lah penjagaan minyak hitam ni. Betul lah. Tutup dulu. Okay, spark plug jangan usik, biar kat situ je, kat situ. Biar jangan tutup elok-elok kat sini supaya tak ada barang-barang jatuh. Jangan tutup bonet lah. Sampai tutup bonet melampau lah. Okey, ni dia punya valve cover gasket yang lama. Dia datang sekali dengan plug seal. Kadang-kadang ada kereta yang ada plug seal asing-asing.
Tapi yang ni datang sekali dengan gasket. Bermakna kalau korang order gasket ni, dia akan dapat plug C ni sekali. Dia tak pisah order lah. Dia tak pisah satu-satu. Dia kata-kata kan dia pisah satu-satu kan. Kalau macam ni dah keraskan batu kan ni. Keras kan ni. Tak putus lagi yang ni. Tak cukup keras lagi ni. Tapi dah bocor lah. Betul. Betul nak betul ni. Dia sepatutnya getah kenyal sebenarnya ni. Tapi dia dah dia jadi keraskan batu. So kenyal dia dah hilang. Nampak je? Kenyal dah hilang. Secara tak langsung dia leaking. Itu datangnya leaking. Alright, so nanti kita akan cuci lah dia punya buah cover gasket ni. Dia datang macam ni je. Dia bukan dia datang macam ni. Dia datang macam ni je lah. Yang ni pakai balik bang. Tak pecah, tak hancur, tak apa, tak kerek. Boleh pakai balik. Jangan risau. Okey dah. So sikit sambil-sambil tu, sikit bukan nak review kereta ni sangat sebenarnya. Review buka ni. Sikit ada cerita kat sini. Mari tengok ni. Banyak lagi. Sikit ada buat live tadi. Okey cik, boleh belakang cik. Sikit ada buat live tadi. So sikit tanyalah kerosakan drive shaft ni macam mana perasaan pengguna kereta. Sikit nak bila tengok video sikit, diorang tahu kalau drive shaft tu rosak macam mana. Bukan sekadar tengok minyak habis je. Okey, jangan tengok minyak habis je tahu. Minyak E je tahu. Menggelabah cari petrol pump. Okey, secara tak langsung korang bawa tu ada rasa feel kerosakan drive shaft. Banyak lagi orang kurang tahu penjagaan drive shaft. Macam contoh kereta Myvi ni, selain daripada buat valve